Tolong kira kos nak jual kopi tepi jalan bang. Menarik bisnes ni. Kalau tengok kopi tepi jalan dekat Thailand, diorang punya setup kau-kau. Ada yang guna jeep, ada juga yang guna yang 3 tayar ni. Daripada tak nak membeli terus ada rasa macam, ui aku pun nak kena beli juga kopi ni. Cuma kalau nak buat setup kau-kau macam ni, banyaklah modal dia kan. Jom kita kira kos setup kedai kopi tepi jalan yang tak guna mesin grinder. Apa kos-kos yang terlibat? Jom kita breakdown. Meja lipat dan juga kanopi boleh bajetkan RM400. Tong air untuk bancuh dan juga barang-barang yang lain RM80. Permulaan untuk sebut kopi RM250. Cawan, straw, penutup RM30. Untuk branding kita print yang simple lah, macam banner ke RM100. Lesen tapak katalah RM50 sebulan. Untuk stok bahan mentah lebih kurang RM250 hingga RM400. Total up cost permulaan untuk setup store ni adalah RM900 hingga RM1,200. Kopi tepi jalan ni memang betul-betul banyak persaingannya. Yang membezakannya adalah branding dan juga marketing. Yang paling penting sekali adalah lokasi. Buka pula dekat tempat area yang memang ramai orang bekerja, timeline ramai yang turun. Kita kira pula berapa kos bulanan kalau nak target 50 cawan satu hari. Kos bahan dan juga operation RM1,560. Gaji owner sendiri ambil yang paling minimum RM1,700. Sewa tapak pula saya estimate RM50. Total up kos bulanan adalah RM3,310. Satu cawan kopi ni jual harga RM6. Sehari target saya 50 cawan. Bermaksud boleh generate RM300 sehari. Kalau berniaga 26 hari sebulan, 4 hari cuti, boleh generate RM7,800. Tolakkan sale dengan kos operasi sebulan, maka dapatlah profit RM4,490. Berapa lama pula dia punya ROI? Kalau bisnes kopi ni dapat konsisten sale 50 cawan setiap hari, tempoh untuk balik modal ataupun ROI lebih kurang seminggu ke 2 minggu. Nampak macam not bad, tapi ini hanyalah anggaran kasar. Bisnes kopi ni banyak persaingan. Kalau tak ada branding, tak ada marketing, memang sendulah. Lagi-lagi nak jual harga RM6. Nak kena lawan pula dengan kedai-kedai kopi yang lain. Kalau tengok sekarang ni, 7-Eleven dah jual coffee grind, latte pun dah harga RM4 je rasanya. Bisnes apa yang kita patut breakdown untuk next video? Cuba korang komen.